أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama dan selama-lama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi kita setelah mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan lagi objektif kita dalam hidup di dunia ini untuk menjadi sebagai seorang hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan akan terus istiqamah untuk laksanakan perintah dan suruhannya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi malam ini insya-Allah untuk teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, fiqh yang tersusun ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, yang mana kita akan bincangkan pada hari ini berkait dengan as-sadaq. As-sadaq. As-sadaq ini adalah istilah pemberian ataupun harta yang wajib ke atas seorang suami bagi kepada isteri dengan sebab akad nikah. Kalau kita sebut as-sadaq, maknanya apa? Maknanya mahar. Istilah kita lah, istilah kita mahar. Saya tak sebut hantaran. Hantaran ni lain. Okey, nanti kita akan bincangkan apa beza mahar, apa beza hantaran. Baik. Dinamakan sadaqan kerana untuk menzahirkan rasa keikhlasan seseorang. Okey, kita bagi mahar pada isteri, ikhlas ke tak? Ke rasa terpaksa nak kumpul duit puluh ribu? Yang mana dia mengharapkan seseorang itu untuk berkahwin dengan satu orang perempuan, maka dengan harapan dia nak berkahwin dengan seorang perempuan, maka dia pun kumpullah duit, maka dia keluarkan satu duit daripada simpanan dia bagi pada perempuan semasa akad nikah. Maka bila disebut semasa akad nikah itu, maka itulah makna sadaq. Hantaran tak sebut waktu akad nikah. Ada sebut, aku terima nikahnya RM300 dan hantaran RM10,000, 10 berbalas 1 tunai. Ada macam tu? Tak ada. Tak ada orang buat. Hantaran ni tidak ada di dalam syarak. Hantaran tidak ada di dalam syarak. Walaupun hantaran tidak ada di dalam syarak, tapi dia terikat atas akad perjanjian, janji seseorang. Okey. Uruf menilai pada hari ini hantaran ni orang Melayu. Yang syaraknya ada apa? Yang syaraknya mahar semasa akad nikah tu saja.
Okey. Ada orang yang belajar ilmu ni, dia belajar fiqh ni, dia cadangkan, tak apalah. Kamu sebutlah semua benda yang kamu rasa nak disebutkan, jumlah yang kamu taksirkan, sebut dalam akad. Maka bila sebut dalam akad, dia jadi berapa? Dia tak ada masuk belanja hantaran semua tu, dia sebut, himpun semua dalam akad. Rangkum semua nilai-nilai, lebih kurang 10,000. Okey, tak apa, kita terima dengan nilai RM10,000. Aku terima nikah sekian-sekian si fulana dengan mas kahwin sebanyak RM10,000. Boleh itu. Okey, ada pun perjanjian selepas daripada itu, nak bagi apa hantaran, tak payah bagi apa-apalah. Kamu belilah apa-apa perkakas rumah yang ada, mesin basuh, peti ais, katil, almari. Boleh kita hidup, boleh kita tidur, belilah periuk 1-2, kan? Bolehlah masak, belilah kuali, beli lesung batu. Dulu orang-orang lama ni, dia selalu hadiahkan kepada anak menantu dia lesung batu. Sebab lesung batu ni banyak gunanya. Tapi jangan kamu ambil lesung batu tu pergi baling dekat tok laki ataupun baling dekat tok bini kita. Tak boleh gitu. Tapi lesung batu ni dia guna untuk masak. Okey, untuk masak. Penting. Apa-apa benda nak buat nasi goreng pun lesung batu. Kan? Tak tahulah zaman sekarang ni guna perencah je. Kan? Dah pakai siap dah. Letak perencah, masak nasi dah siap. Tapi orang lama dulu dia ambil kecur, daun apa tu? Cekur. Ada orang panggil kencur. Kalau orang Jawa kan, dia ambil bawang, ditumbuk dengan ikan bilis apa semua, dah jadi nasi goreng. Tapi zaman sekarang ni ada chopper, Thermomix. Yang tu tak adalah kita bincang panjang. Tapi itu antara perkara yang menjadi perbincangan fakta matannya apabila kita sebutkan tentang hantaran nak dibezakan dengan mas kahwin. Baik. Apa hukum mas kahwin ni? Iddatu ahkam. Ada banyak hukum rupanya. Kita tahu selama ni wajib ya. Tak apa, kita bincangkan. Okey, baik. Yang pertama sekali disebutkan di sini as-sadaq wajib. Maknanya mas kahwin wajib ke atas seorang suami yang memang telah sempurna untuk melaksanakan akad perkahwinan. Sama ada dia menyamakan akad itu dengan satu nilai yang tertentu atau harta tertentu, wajib. Maknanya tak bolehlah kita nak buat sesuatu tak ada nilai. Okey, saya terima nikahnya dengan ringgit Malaysia. Berapa nilai? Tak ada. Tak boleh. Mesti kena ada sebut muayyan, tertentu. Kalau ratus sebut ratus, berapa ratus. Kalau ribu sebutlah berapa ribu. Gitu. Ka'alful lirat Suriah mathalan. Sebab kitab ni ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, Mustafa Al-Khin, Syekh Ali Asy-Syarbaji, terbitan daripada Darul Qalam Dimashq, Syria. Maka sebab tu dia bagi contoh seperti 1000 lirah Suriah. Maknanya 1000 lirah. 1000 lirah negara Suriah, Syria lah. Contoh masalan. Aw lam yusammi hatta law ittafaqa ala nafi aw adama tasmiyatuh. Kadang-kadang dia tak namakan berapa jumlahnya. Fal ittifaqu batil. Dia tak boleh ada ittifaq dan mahar ni adalah lazim kena bagi. Apa dalil yang mewajibkan mahar ni, mas kahwin ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, ila akhir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hendaklah kamu ni bagi kepada orang perempuan itu sadaqatihinna nihlah, mas kahwin mereka. Maknanya Allah guna sadaqat. Ada orang tanya, saya dulu bagi dekat isteri saya 10,000, tapi lepas kahwin saya ambil balik. Ni soalan Ini soalan betul ni. Okay. Jadi sebenarnya dia datang daripada perkataan kita ni kena ikhlas. Bagi bukan kita nak ambil balik.
Bila kita ambil balik tu kena tahu dulu, kita bila kita bagi hak siapa? Hak isteri. Okey, hak isteri. Bila hak isteri, mak dengan ayah kepada isteri tak boleh masuk campur. Kau dapat 10,000 kan tu untuk laki kau kerja dekat syarikat Megah Holding tu, kan? Kau bagi mak sikit nak buat kenduri. Tak boleh, itu hak isteri. Dah kahwin sekalipun, bila dah kahwin suami minta balik, tak boleh, itu hak isteri. Kecuali isteri yang nak bagi. Gitu. Anda kena faham. Kalau suami minta, kena tanya, minta nak ambil ke minta nak pinjam? Pinjam boleh ambil, tapi akad lain pula lah. Akad dia nak pinjam antara suami isteri. Itu penting, sebab dia akan ada kesan-kesan di kemudian hari, berkait dengan syarak, berkait dengan undang-undang. Baik. Ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Dalam surah An-Nisa ayat 24, barang siapa yang nak bersedap-sedapan, berseronok dengan perempuan-perempuan itu, hendaklah kamu mendatangkan ujurahunna, upah ataupun bayaran kepada mereka yang fariḍah. Ini bukan upah yang sunat, upah yang harus. Upah sunat, upah harus tu yang kamu pergi langgan, kan, mana-mana yang kita pun tak pasti tu. Ni yang menjadi wajib untuk bagi. Wajib untuk bagi apabila kita akad nikah. Itu makna famastamta'tum. Mana ada famastamta', orang beristimta' dengan perempuan ataupun bini orang, ataupun perempuan yang kita bukan akad dia dengan akad pernikahan. Jadi dia tak kena di sini. Takut nanti ada orang yang salah tafsirkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 236, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariḍah. Sama juga, dia telah menentukan bahawa ayat ini adalah makna bagi mahran fariḍah, wajib. Maka itulah dalil yang menunjukkan dia wajib. Mari sama-sama kita lihat, ada hadis daripada Sahih Bukhari yang menceritakan tentang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mengajar Al-Quran atau yang belajar Al-Quran. Maka dalam bab berkait dengan as-sadaq adalah menjadi keharusan untuk mahar itu adalah mengajar Al-Quran sehingga khatam. Duit tak ada. Jadi bila tanya, saya ni nak nikah dengan anak pakcik, apa kau ada? Tak ada apa pakcik. Tapi kalau pakcik nak saya ajar anak pakcik baca Quran, boleh. Sampai khatam saya boleh ajar. Kalau macam tu, itulah maharnya. Maka maharnya adalah aku terima nikahnya mengajar Al-Quran. Boleh. Tu nak cerita hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tadi siapa-siapa anak menantu kita duit kumpul-kumpul tapi tak mengaji Quran, rugi. Cakap dengan dia, kau kumpul duit berapa, kau belajar Quran, kurang-kurang kau boleh jadi mahar, kan? Jadi mahar kau boleh kahwin, esok lusa pun boleh cakap dengan dia. Betul tak? Sebenarnya kita ni duk tahan-tahan anak kita, nak kahwin lah tu, bahaya. Bukan apa, takut nanti dia tengok tong sampah tu macam keledai. Tu wajib dah tu kena kahwinkan dia. Tengok, kata orang lah, apabila belajar dia tengok tong sampah tu kalau dah macam keledai, maknanya tahap wajib untuk kahwinkan anak. Dah nampak lain macam lah ni, tu kena kahwinkan. Tak boleh. Kerana zaman hari ni minta maaf tuan-tuan, puan-puan, saya bergelumang dengan dunia dan masalah hamil wanita khalwat. Itulah masalah yang paling banyak, 2 kali dalam seminggu. Okey, setiap hari Rabu dan Khamis. Hari Rabu ada 20 kes, hari Khamis ada 20 kes. Semua hamil wanita khalwat, hamil wanita khalwat, hamil wanita khalwat. Okey, ini realiti. Jadi kalau kita rasa payah sangat dengan mahar ni, mudahkan.
fastabiqul khairat. Kita nak ajak orang buat baik. Okey, mudahkan untuk orang mudah nak kahwin. Kita sebagai ayah, sebagai menantu ataupun sebagai mertua bakal, jadi kita mestilah memudahkan untuk orang yang nak buat benda yang wajib, benda yang baik. Baik, sambung lagi. Harus untuk selain daripada ta'lim Al-Quran wa khatim hadid, boleh cincin besi. Cincin besi zaman Nabi dulu susah-susah pun cincin besi boleh, tak semestinya emas. Tak semestinya emas. Tapi kena sebutlah. Janganlah pula kamu kata cincin emas, sebentuk cincin emas, tapi waktu yang sebenar bila cek-cek ni bukan cincin emas, ni emas celup tipu ni. Nah, tak boleh gitu. Kena benda betul. Okey? Wa khatim hadid, maknanya boleh cincin besi. Okey? Di tempat saya ni jadi satu fenomena, satu tragedi. Daripada seorang-seorang kereta Toyota Innova punya exhaust tu kena potong. Tak tahulah kerja siapa. Yang pastinya kerja orang lah, bukan kerja hantu. Okey, kerja orang. Seorang jiran belakang, jiran depan, jiran kiri, jiran kanan. Tapi rupa-rupanya bila kita tengok patternnya, kereta lain tak kena, Toyota Innova kena. Bila semak-semak dia kata ada nilai tu, dia punya exhaust tu. Mungkinlah tak tahu orang tu nak kahwin ke apa ke, nak tukar duit ke apa ke, kita pun tak pastilah. Tapi kita doalah mudah-mudahan dapat jumpalah siapa kan ada masalah, dia boleh bagi tahu. Curi tu dosa, ambil hak orang pula tu kesian kawan tu kan, nak baiki balik dan sebagainya. Baik, maknanya nak cerita kat sini, cincin besi juga dinilai sebagai sesuatu perkara yang bernilai. Ada orang nampak mungkin tak bernilai, tapi bernilai. Zalika min qalil wa kathir, sama ada kecil ke, sikit ke, banyak ke, diterima. Okey. Wa istihbabu kaunuhu 500 dirham. Disunatkan untuk bagi pada isteri ni 500 dirham liman la yajhafu fi. Maknanya 500 dirham ini lebih kurang duit kita 1,000 ke 2,000, lebih kurang itu. Ya. Saya pernah pergi ke masjid Bandar Aceh. Kebetulan waktu saya pergi tu waktu duha, saya sembahyang duha. Habis saya sembahyang duha tu ada pasangan yang bernikah. Tengku ni bahasa sana ustaz, asatizah lah. Asatizah bernikah di masjid Bandar Aceh tu. Jadi bila saya dengar jugalah, dengar dari jauh tu, dia sebut dia punya mas kahwin dengan mayang emas. Aku terima nikah dengan 12 mayang emas. Tuan-tuan buat kira lah, satu mayang emas berapa. Itulah dia punya jumlah, bagaimana harga bagi mahar untuk mendapatkan seorang wanita. 12 mayang emas. Itu dia kata bila saya tanya orang Aceh, dia kata 12 mayang emas tu biasa lagi. Ada yang banyak lagi daripada itu, mungkin 20 dia kata, mungkin 25, bergantung pada taraf. Jadi boleh buat kira-kira lah 15 mayang emas tu berapa banyak. Cuma kita di sini, di negeri Selangor lah, kita tolak tepilah soal lain. Negeri Selangor ada satu fatwa sekarang. Mungkin ada yang tak biasa. Fatwa dia wajibkan semua orang yang nak berkahwin di dalam negeri Selangor ni mestilah meletakkan satu kadar mahar yang tidak kurang daripada RM300. Okey, maknanya kalau kita nak bagi tak boleh kurang daripada RM300. Mana-mana negeri yang ada RM14, 50 sen ke RM19 tu kena ubah dah tu. Kena ubah dah tu. Tak sesuai dah, tak logik. Dapat RM12, RM13, RM19. Ada satu negeri, saya pun tak ingat. Dulu saya pernah buat kaji, rasanya dah tak ada lagi kot. Mungkin orang dah buat pindaan. Okey, maknanya mas kahwin yang diletakkan sebagai satu kadar untuk orang yang nak bernikah. Okey. Dan negeri Selangor ni bagusnya dia menggalakkan sekiranya apa-apa pemberian disebut dalam akad. Tak tahulah kalau tuan-tuan up to date, ada yang nak menikah lagi ke, nak menikahkan anak ke. Maknanya kalau kita ada hantaran, nilai kerangkumkan masuk dalam akad. Oleh itu, maknanya kalau kita ada kadar nak bagi kepada bakal ni sebanyak 10,000,
Tolak-tolak tambah-tambah lebih kurang, jadikan akad 10,000, 11,000 boleh? Gitu. Maknanya kalau kita bagi cincin tu harga berapa? Katakan cincin tu harga 300, kan? RM9,700 duit kita tambah, akad kita sebut 10,000, termasuk cincin. Boleh? Macam tu. Tapi kena bagi tahu dengan Tok Kadi yang nak tulis tu. Kadang-kadang dia nak mudah, dia tulis je RM10,000, termasuk cincin. Okey? Baik. Itulah antara perkara yang penting. Dan hadis yang lain ni menceritakan tentang Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu apabila dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, telah datang kepada aku satu orang perempuan. Dia kata aku ingin menghadiahkan diri aku ini kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka dia berkata, bila ada perempuan datang pada Nabi SAW, dia nak hadiahkan diri dia kepada Allah dan Rasul, maknanya apa? Maknanya dia ni nak dikahwini. Apa yang Nabi SAW jawab? Mali fin nisa'i min hajah. Aku ni tak tahu siapa dalam kalangan yang memerlukan, berhajat kepada wanita ni. Maka berkata satu orang lelaki, kahwinkan aku dengan dia. Kahwinkan aku dengan perempuan tu. A'tiha thawban, aku akan bagi dia baju. Okey? Faqal la ujid. Maknanya dia kata aku tak nak. Dia kata a'tiha walau khatiman min hadid. Tapi laki ni tak ada apa-apa. Nabi kata bagilah dia walaupun dengan sebentuk cincin daripada besi. Tak ada juga. Nabi kata, ada apa dengan kau? Kau ada Quran? Ma'akal Quran? Qala kadha wa kadha. Dia kata aku ada Quran. Faqad zawwajtukuma bima ma'aka minal Quran. Aku kahwinkan kamu berdua dengan apa yang kamu ada daripada Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, nak kahwin ni Quran kena ada dulu. Satu sudut kita faham. Yang keduanya, tak ada lagi nilaian yang paling tinggi berbanding Al-Quran. Bagi banyak mana pun, tapi Quran tak ada, rugi juga. Ya, dan menjadi tanggungjawab kepada seorang suami untuk ajar isteri Al-Quran. Tak mampu nak ajarkan dia Al-Quran, hantar dia pergi kelas. Itu juga adalah sebagai satu pemberian yang wajib kepada isteri. Satu sudut kita faham dari sudut pandang hadis ini. Baik. Dan begitu juga dengan tadi kita bincang Al-Quran, kita bincang sunnah. Ijma' pun mengatakan ittafaqat kalimatul ulama' ala wujubihi. Maknanya ittifaq ulama', sepakat ulama' mengatakan bahawa atas perkara mahar ini adalah wajib. Tidak ada lagi selain daripada itu, melainkan ia adalah wajib dan mesti. Itu. Apa hikmah disyariatkan mas kahwin ni? Supaya hikmah disyariatkan mas kahwin ni untuk menzahirkan rasa keikhlasan, rasa ketelusan seseorang yang memang berhajat untuk berhajat kepada seorang isteri, dan dengan niat muasyarah untuk berhidup dengan keadaan harmoni, berdamai, bersedapan dan sebagainya, dengan cara yang terhormat. Okey? Wa bina'an ala hayatin zawjiyatun karimah. Dan itulah yang diharapkan untuk membina hubungan rumah tangga yang mulia. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, apa agama lain buat dengan orang yang nak berkahwin? Ada apa-apa pemberian? Ada yang datang kat gereja, kan? Kamu berdua digelar dan diisytihar sebagai suami dan isteri. Lepas tu ada yang pasang bagi cincin ke apa ke, kita pun tak pasti. Tapi nak bagi tahu hanya dengan isytihar. Tapi Islam ini meletakkan satu kemuliaan kepada seorang wanita. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ini sebenarnya melindungi wanita. Maka sebab itu Al-Quran meletakkan satu syarat dan garis panduan untuk bernikah. Siapa-siapa yang berhasrat untuk bernikah, mestilah untuk memberikan dan menyediakan nafkah.
Dan itu juga sebagai satu permulaan. Kalau nafkah mas kahwin kamu tak mampu nak cari, ya, macam mana kamu nak sara hidup anak ni, anak orang ni, nak jadi isteri kamu? Gitu. Ya, baik. Dan sekiranya Islam ini sebenarnya menjadikan mahar kepada seorang suami untuk dibagi pada isteri adalah untuk pembinaan, untuk kehidupan seorang wanita tu. Wanita ni yang dahulunya dijaga oleh ibu ayah dia, lepas daripada ni, ya, dia nak membina hidup bersama dengan kita, maka adalah menjadi satu tuntutan apabila dia kena sediakan segala keperluan. Bijaklah kalau seorang wanita tu dia minta lepas daripada kahwin, dia kata tak payahlah nak bagi-bagi hantaran, awak sediakan perkakas kehidupan rumah ni je. Itu pun cantik juga tu, kan? Tak ada benda yang kita boleh rasakan sesuatu. Kadang-kadang ada minta, saya nak jam tangan, saya nak iPad, saya nak laptop dan sebagainya. Adalah, kan? Terpulanglah kalau orang tu memang berduit, tapi adalah lebih baik menyediakan benda yang memang untuk tujuan kehidupan. Kalau orang tu dah memang kerjanya dengan iPad dia boleh dapat lagi duit, terpulanglah. Kalau orang tu memang dah ada siap rumah, siap kereta, siap semua lengkap, tak apalah. Tapi apa-apa pun benda ni kena bincang bersama-sama. Baik. Seterusnya, tasmiyatus sadaqah fil 'aqd, menamakan mas kahwin di dalam akad adalah sunat untuk menamakan mahar, iaitu untuk menetapkan kadar dia di dalam akad perkahwinan. Kerana Nabi SAW tidak menyembunyikan nikah kecuali dengan menamakan mahar. Kerana penamakan mahar ini adalah satu tujuan untuk bagi dan dapat terus pada waktu itu pemberian itu yang dinamakan terus. Baik. Sekiranya seseorang itu tidak menyebutkan, maka dia tidak berpegang dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi ijma' mengatakan bahawa harus seseorang untuk tidak menyebutkan daripada menamakan mahar. Maknanya mahar ni bila disebutkan kadar, mahar musamma, terpanggil mahar yang disebutkan. Wa in kana dhalika ma'al karahah li mukhalafati fi'lin nabi. Kalau siapa-siapa yang menyebutkan, kalau dia tidak menyebutkan, maka dia telah menyalahi dengan fi'il Nabi SAW. Baik, kita cuba tengok contoh saudara kita daripada Global Ikhwan. Memang kalau kita ikut dalam fatwa negeri Selangor ni, Global Ikhwan ni sesat. Mereka ni kalau mereka bernikah, apa yang mereka bayar? Ni kita space sikit lah. Apabila mereka bernikah ni, dia kata aku terima nikahnya dengan aurat Muhammadiyah. Aurat ni adalah jamak bagi wirid atau zikir. Maknanya kalau dia nak menikah dengan mana-mana perempuan, cukup dengan aurat Muhammadiyah, zikir Muhammadiyah. Itu tak tahulah macam mana dengan zikir yang dia buat tu. Okey. Tapi nak bagi tahunya, adakah sesuatu itu bernilai? Kalau mereka ni pun dah difatwakan sesat, okey, dengan zikir yang mereka buat itu, adakah zikir yang betul? Kalau zikir tu betul, tak apalah. Zikir selawat pada Nabi ke, kita faham gitu. Tapi kalau zikir yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita kena tolak. Apa lagi nilai yang ada pada zikir itu untuk menjadikan dan menghalalkan perkahwinan di antara laki-laki dan wanita itu? Gitu. Ya, baik. Maka disebutkan di sini milkiyatul mahar. Mahar adalah milik isteri seorang, wahdaha, la haqqa li ahad. Tak ada siapa-siapa yang wajib, yang menjadi hak kepada orang lain boleh dapat. Tak ada. Kalau ada sekalipun dia tak ada, kecuali memang dia bagi. Itu dia. Lakinnahum biqabdunahu li hisabiha wa milkiha. Qala Allah Ta'ala fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Allah larang orang yang ambil balik mahar. Ada satu kisah ni, orang ni dia berkahwin, okey, tapi
sebelum tunang, semasa tunang, lepas tunang gaduh. Tapi undangan perkahwinan dah sebar dah ni. Dah sebar. Dah bagi tahu ni, dah ramai dah ni. YB nak datang, Sultan nak datang, kawan-kawan nak datang, Datuk Seri, Tan Sri, Puan Sri, semua nak turun ni. Dia dah sebarkan orang-orang kenamaan VIP. Nak cancel malu. Teruskan juga. Dia teruskan juga. Bila dia teruskan, tak lama lepas dia teruskan, terus firekan cerai. Okey, firekan cerai. Bila tanya punya tanya, bincang punya bincang, rupa-rupanya ada masalah dari segi trust, kepercayaan. Orang ni bukan orang yang betul. Orang ni, kesilapan dia adalah dia meneruskan perkahwinan dalam keadaan dia tahu sebelum daripada akad perkahwinan nak buat. Sebab dia memikirkan satu bayaran yang dia dah bayar kepada itu ini, tempah itu ini, dah jemput orang itu ini, tak nak cancel, maka teruskan juga. Okey, dalam konteks ni sebenarnya boleh dibincangkan sama ada boleh ke kita dapat balik mahar itu ataupun tidak. Tapi atas persetujuan kedua-dua pihak ni, okey, walaupun mahar itu hak isteri, isteri dengan sukarelanya memulangkan balik. Okey, bila kita tanya pernah duduk bersama atau melakukan hubungan kelamin selepas perkahwinan, tak ada. Okey, tak ada. Bercumbuan ke, berpegang ke, tak ada. Maka bila tak ada, pernikahan ini dinamakan sebagai pernikahan yang sekejap sahaja dan perceraian ini tiada iddah. Ada dia. Yang ini baru betul kalau orang panggil janda berhias. Okey, janda berhias lah. Maksudnya dia janda, dia pernah berkahwin sebelum ni, status janda, tapi tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. Gitu. Jadi dia tiada iddah. Tiada iddah yang boleh. Maka tak ada apa-apa halangan kalau esok lusa ada orang nak nikah dengan dia, boleh. Gitu. Okey, baik. Itu contoh. Sebab nak cerita milik mahar tu pada siapa, bila kita faham konsep situ, datanglah masalah macam mana pun kita akan faham bagaimana nak menetapkan hak milik mahar itu. Sama ada dia nak ambil balik ke, nak pulang balik ke, dan bagaimana. Baik. Haddul mahar. Tak ada had yang sikit ke, yang banyak ke, tak ada had. Setiap daripada apa itu adalah sah sekiranya dia adalah satu perkara yang boleh dinilai dengan sebagai harta. Macam tadilah. Cincin besi, duit, mayang emas, apa lagi? Kan, kalau dia ada bijana-bijana, bekas-bekas daripada Eropah katakan, boleh? Oh, saya ada ni tempayan daripada zaman Firaun. Okey, sebagai kita rasa benda tu mungkin bernilai. Oh, saya ada ni jam lama antik, kayu jati asli. Okey. Boleh dinilai sebagai harta, maka dikira sebagai mahar. Gitu. Au kana muqabilan bimalin, atau apa-apa perkara yang boleh dinisbahkan sebagai harta. Zaman hari ini, muqabil dengan harta adalah duit. Itu adalah ganti bagi harta. Okey, dulu orang tukar barang ke barang. Daripada barang A, orang yang nak barang A, dia bagi pada orang yang memerlukan barang B dengan seseorang, maka dia dapat barang A. Bagi timun ke orang, dia dapat belacan. Contoh, kawan ni dia bela ayam, dia bagi ayam. Yang kawan ni pula, dia tangkap ikan dekat sungai, dia bagi ikan. Tukar antara ikan dengan ayam, ikan dengan itu, ikan. Sistem harta. Tapi zaman hari ni, harta ni dia muqabil adalah dengan mata wang ringgit Malaysia. Okey, contohlah kalau ada orang nikah kat Siam, nikah kat Thailand, antara soalan yang mesti kena tanya kepada orang itu, dia guna mata wang apa? Mahar dia guna Thai baht ke, dia guna ringgit Malaysia? Dua-dua boleh diterima dah? Boleh. Walaupun dia guna Thai baht, walaupun dia guna ringgit Malaysia, sebab dua-dua tu ada nilai. Okey, ada nilai. Macam tu. Baik. Ainan au dainan, benda yang boleh nampak ataupun benda yang hutang. Boleh. Akad hutang, akad tunai,
sebaik-baiknya tunailah. Kita ni kat satu Malaysia ni nak galakkan orang mesti tunai. Tapi pernah berlaku juga, bila nak bercerai dia bagi tahu tuan hakim, suami saya sebenarnya tak bagi lagi duit mahar. Waktu akad tu sebenarnya tunai dah. Sebut tunai lah ni. Tapi bila nak bagi tahu ni dah kahwin, dah ada anak, dah boleh anak 2-3 orang dah. Tapi hari ni ada masalah sikit-sikit, gaduh-gaduh, akhirnya bercerai. Bila bagi tahu tuan hakim, saya ni nak bercerai, tapi suami saya tak pernah lagi bagi mas kahwin yang dulu dia janji nak bagi. Sepatutnya juru nikah, penolong pendaftar perkahwinan jadi tanggungjawab. Contohlah zaman hari ni nak buat ni, waktu akad simbolik ada replika cek. Ni cerita replika cek. Okey, buat replika cek cantik, elok ni. Kan? Lepas tu bila tanya ni duit ada tak ni, masuk tak? Patutnya kena tanya macam tu. Oh, ini replika je, beli RM20, RM30, tapi duit tak masuk. Tak boleh. Dia jadi hutang. Okey, jadi hutang. Ada juga duit palsu dia buat. Dia buat jambangan bunga. Bila tanya ni duit betul ke duit palsu? Tu tujuan sebenarnya juru nikah tanya ni bukan nak memayahkan ni sebab hukum. Kadang-kadang orang nampak macam payah kan, dah sebab hukum. Dia bila tanya tu supaya tahu duit tu memang wujud, duit tu memang ada. Ini bila tanya-tanya tu kita rasa imam ni banyak tanyalah. Imam dia nak nikah dengan dia. Kita kata gitu pula. Kan? Dah dia bagi tahu tu sebab dia nak tahu duit tu duit betul kamu dah bagi pada isteri. Sebab tu kadang-kadang imam tak kisahlah kamu ni nak buat replika cek ke apa ke, tapi saya nak tengok memang betul kamu dah bagi duit tu pada isteri. Dia pun buatlah sesi. Itu yang bagus. Itu yang juru nikah yang kita cari sebenarnya, yang memudahkanlah urusan. Tak kisahlah kamu nak buat apa pun. Ya, baik. Au manfaah. Manfaat boleh diterima. Contoh saya terima nikahnya dengan 1 keping geran tanah, boleh? Bagi geran tanah. Dapat guna tanah ni pajak ke apa ke, boleh diterima. Saya terima manfaat daripada ta'lim Al-Quran, mengajar Al-Quran, mengajar hadis 40 Imam Nawawi, boleh. Manfaat ilmu, kan? Boleh diterima. Kasajadah, seperti sejadah, boleh. Ya, aku nikahkan nikah dan aku terima akan nikahnya dengan sejadah, boleh. Au alfun lirah au suknad dar, ataupun tempat tinggal rumah. Atau ta'limu hirfah. Baik. Tuan-tuan, orang Arab ni bila kita sembang dengan mereka tentang perkahwinan mereka, mereka ni sebenarnya kadar anak dara tua lagi tinggi. Bila kita tanya kenapa, sebab dia kata setiap orang Arab yang nak berkahwin mesti sediakan sebuah rumah kepada isteri sebelum nak akad nikah. Okey, nak kena beli. Rupanya ni mereka pegang pada suknadar, mesti kena ada tempat tinggal rumah. Sebab dia memang galakkan siapa-siapa dah kahwin, kamu duduk sendiri berdua, jangan duduk rumah mertua, jangan duduk rumah menantu belajar. Satu sudut bagus, sebab dia belajar hidup sendiri. Tapi kita, uruf kita kat Malaysia ni tak kena. Setahun 2 duduk dengan mak mertua dulu, belajar hidup dulu, kan? Ada orang ni gaji pun dia bagi, mak dia uruskan. Ada macam tu. Sebab dia tak boleh nak urus harta dia. Kalau dia urus dengan boros, dengan sifat boros, dia hilang habis. Gaji dapat hari ni juga habis. Tak boleh gitu. Sebab tu orang yang nak berkahwin ni, ilmu tu kena banyak, belajar supaya dia boleh untuk meneruskan kehidupan, tidak menjadi isu di kemudian hari. Baik. Habis takat ni, insya-Allah akan datang tersambung lagi dalam bab-bab yang seterusnya. Dalam bab mahar lagi, insya-Allah, sama ada boleh untuk awalkan mahar, lewatkan mahar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan? InsyaAllah kalau tak ada, aqul qali hadza nasallallahu alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa ghumumina ana al-lail wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana?